Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya maka kita dapat bersama-sama meraihkan bulan Eksa UiTM Cawangan Perak bagi tahun 2025. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya untuk menyempurnakan majlis perasmian penutup bulan Eksa 2025 pada hari ini. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setulus penghargaan kepada seluruh warga UiTM Cawangan Perak yang telah memberi sumbangan sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan sambutan bulan Eksa UiTM Cawangan Perak pada tahun ini. Eksa bermaksud ekosistem kondusif sektor awam merupakan penjenamaan semula daripada amalan 5S yang telah dilaksanakan dalam sektor awam sejak 2010. Penjenamaan ini bukanlah bertujuan menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini. Sebaliknya, untuk memperkukuh dan menambah baik elemen 5S dengan mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kemas, bersih dan tersusun khususnya dalam sektor awam. Melalui pelaksanaan ESA adalah diharapkan tahap pengurusan persekitaran kerja yang lebih kondusif dapat dicapai di samping menyumbang kepada peningkatan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sepanjang bulan Eksa ini, pelbagai aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan. Antaranya ialah Hari Terbuka Eksa bersama Unit Komunikasi Korporat yang bertujuan memberi penerangan serta perkongsian amalan terbaik agar warga kerja dapat memahami dan menghayati budaya kerja yang kemas serta teratur di ruang kerja masing-masing. Aktiviti gotong royong Eksa dilaksanakan melibatkan semua zon sama ada di kampus Tapah maupun di kampus Sri Iskandar bagi memastikan persekitaran kerja sentiasa berada dalam keadaan bersih, ceria dan kondusif. Selain itu, turut diadakan pertandingan cantik dan ceria ruang kerja sebagai satu inisiatif untuk menilai dan mengiktiraf keceriaan ruang kerja terbaik. Pertandingan ini melibatkan beberapa kategori iaitu bilik dan kubikel, sudut go green, tandas, pantry dan kaunter terbaik. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang pertandingan yang telah dijalankan. Kepada yang belum berjaya, usahlah berputus asa. Sebaliknya, jadikan ia sebagai pemangkin semangat untuk terus berusaha. InsyaAllah peluang untuk meraih kejayaan pasti hadir pada tahun hadapan. Audit Eksa 1 telah dilaksanakan sepanjang bulan Eksa ini dengan tujuan memastikan para juru audit menjalankan penilaian berdasarkan etika serta kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit ini penting bagi menjamin penilaian dibuat secara telus, teratur dan berlandaskan etika kerja yang tinggi. Para hadirin yang dihormati, pelaksanaan bulan Eksa ini bukan sahaja mampu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif, malah turut mencerminkan budaya kerja warga UiTM yang profesional, efisien dan berintegriti. Saya yakin program-program seperti ini wajar dipergiatkan lagi demi menyahut seruan kerajaan di samping mencapai matlamat untuk menyuburkan budaya persekitaran kerja yang ceria, teratur dan harmoni buat semua staf UiTM Cawangan Perak. Semoga dengan penganjuran bulan Eksa ini kita terus istiqamah dalam membudayakan kecemerlangan persekitaran kerja seiring dengan visi UiTM untuk melahirkan graduan yang berdaya saing serta memperkukuh organisasi sebagai sebuah institusi yang unggul. Syabas dan tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan bulan Eksa ini. Dengan penuh sukacita dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutup
Bulan Eksa UiTM Cawangan Perak bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.